Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali ke channel saya. Terima kasih. Di channel saya yang versi Aku dan Misteri kali ini, saya nak bawa anda semualah meneruskan episod pertama itu. Sebenarnya di hati saya ni tak ada niat langsung nak bawa arah kurafat atau tahyul, sama sekali tak ada. Sebab apa ya, saya pun takut sendiri. Saya hanya ceritakan tentang apa yang berlaku lah pada saya sejak kecil dulu. Dan itulah harapan saya supaya kita sama-sama ambil iktibar daripada apa yang berlaku. Kali ini misteri apakah yang terjadi sebenarnya? Siapakah yang punya ayam-ayam tu? Okey, saya teruskan lagi ya. Pada suatu pagi, kampung yang kami duduk, kita rumah tu pun rumah kampung lah masa tu kan, tapi ayah saya beli rumah dan ada tanah lah, kawasan dia luas, berpagar. Ayah saya pagar lah kawasan rumah tu. Jadi di kaki bukit, kampung tu terletak di kaki bukit tau. Ada bukit agak-agak tinggi jugalah kan di belakang kampung ni. Dan di bukit tu memang tak ada lah, tak ada rumah, tak ada penampatan orang apa kan. Ada pokok-pokok, ada pokok getah, adalah macam-macam lah kan. Tapi ada jalanan menuju ke atas tu. Jadi mungkin jalan tu saya tak tahu digunakan untuk apa, tapi memang semak samun dah kelilingnya kan. Saya tak tahulah macam mana saya boleh jadi begitu berani. Masa saya kecil ni saya tak tahulah apa yang berlaku tau. Kadang-kadang saya terus jalan aja. Kalau saya nak jalan tu saya terus jalan je. Padahal saya masih kecil lagi masa tu kan, umur dalam 6-7 tahun macam tu. Jadi satu hari saya cuba panjat bukit tau. Bukit tu macam mandang saya pun macam mandang bukit melambai. Jadi saya pun naik ke atas tanpa pengetahuan sesiapa. Mak tak tahu, semua adik-beradik tak tahu, kawan-kawan pun tak tahu. Saya cuba nak tengok sini. Saya jalan sendiri ni. Ya Allah, saya tak tahulah kenapa tau masa tu. Saya pun jalan, saya pun panjat atas bukit tu. Lama kelamaan saya sampai tau. Saya sampai dekat atas. Mungkin belum sampai sangat lah lagi ke puncak kan. Di tengah jalan, tapi rumah dah nampak kecil lah di bawah tu Nampak rumah kecil-kecil aja di bawah. Jadi saya pun jalan. Hati tak takut langsung ni. Macam adventure. Mungkin Allah jadikan saya seorang yang adventurous agaknya, ataupun macam mana. Tak takut ke agaknya kan. Jadi saya pun teruskan. Saya pandanglah ni rumah kat atas tu. Jalan-jalan berani ni, pasal ni seorang aja ni kan. Dalam pada saya jalan-jalan tu, tiba-tiba saya nampak satu kawasan tau. Kawasan berpagar sebenarnya. Kawasan berpagar, tapi dalam tu ada ayam. Ada ayam kan. Adalah beberapa ekor ayam yang saya nampak kan. Saya pun dekat-dekat lah dengan pagar tu. Dalam hati saya bertanya, ada pagar, ada ayam kat sini kan. Padahal di kampung tu ada juga ayam orang bela kan. Siapa pula yang bela ayam atas bukit ni? Jadi saya perhatikan, naik leka lah tengok ayam tu dalam tu kan. Saya duduk je kan, pandang-pandang. Tak tahu, dalam fikiran saya tak terfikir tau siapa yang punya ayam-ayam ni lah. Siap dengan berpagar, pagar macam kayu ke buluh ke, saya dah lupa. Berpagar tau, saya pun pandang aja kan. Pandang aja. Lepas tu sampailah beberapa ketika katnya kan, seronok tengok ayam tu kat dalam tu kan. Macam kampung lah kan, dah macam kampung. Tapi ini bukan kampung tau, ini jauh atas bukit tu. Sekali kan dalam hati saya kan, saya kata ni ayam siapa ni kan. Lepas tu tiba-tiba dah puas tengok kiri kanan tu. Lepas tu saya tengok kat awan lah, saya ternampak kat langit kan. Dan saya nampak dah sunset lah kan, macam matahari dah jatuh kan. Saya dah tahulah ini dah nak maghrib kan. Allah, saya kata macam mana nak buat ni kan. Dah lama sangat dah saya atas bukit, mesti mak saya cari-cari ni kan. Lepas tu saya pun terus turun, berlari turun kat bawah tau. Dengan tak kira apa pun, kiri kanan saya adalah kiri kanan saya tu adalah saya nampak pokok-pokok ke kan, macam luka-luka ke. Saya lalui je lah kan. Lalui lebih kurang dalam tak silap saya lah, saya pun tak kira kan, tak pastikan, dalam setengah jam kot agaknya, ataupun 20 minit macam tu kan. Sampailah kat rumah, kat kaki bukit tu penuh lah rumah-rumah kampung lah kan. Sampai kat situ, daripada jauh kat rumah, saya berlari kat rumah, saya nampak mak saya bawa rotan kat tangan dia. Dah bawa rotan kat tangan dia. Lepas tu dia tanya kat saya mana pergi kat mana? Saya cakap terus naik atas bukit. Ya Allah, mak saya antara nak rotan dengan tak rotan je agaknya kan. Saya pandang je dia kan. Lepas tu
mak saya tarik tangan saya pergi ke atas ya, pergi dengan siapa, dia macam tak percaya tau saya pergi seorang. Saya baik tak apa-apa, saya baik tak makan di rimau ke apa kan. Lepas tu pun balik rumah semua. Malam tu keluarlah report tau. Keluar report dekat ayah saya. Habislah kena jerit malam tu kan. Ayah saya ni, mungkin dia bekas kerajaan zaman-zaman British, zaman kolonial zaman dia lah kan. Dia sangat strict tau. Anak-anak ni kalau dia marah, dia pandang je budak dah tahu dah. Kita dah tahu dah dia mesti marah kan kalau dia pandang aja kan. Jangan kan dia tengking, mau terkencing dia buatnya kan. Lepas tu malam tu, kena macam-macam lah saya ni, kena lecture lah. Tak adalah kena rotan, mak saya protect saya selalu. Mak saya selalu protect saya. Lepas tu dah senang, saya pun terus tidur, tak nak lagi kan. Face ayah tu tengok berhadapan dengan dia, saya pun terus tidur. Lepas tu esoknya kan, ayah saya bawa saya tau. Dia bawa saya jalan kat kampung. Tengok, dia kata. Tengok ni semua ni. Tak ada orang kat atas tu dia kata kan. Tak ada orang ni. Dia ingat macam saya ni cakap lah budak-budak ni berangan ke apa ke kan. Ni tengok ni. Semua rumah ada. Kat rumah kami pun ada ayam tau. Semua abang-abang saya masa tu kecil-kecil. Bela-bela ayam semua kita bubur dalam apa tu panggil tu. Dia punya scoop tu kan. Dia punya macam sangka ayam tu lah. Tempat ayam tu semua kan. Lepas tu semua rumah tu, kawasan situ rumah tu semua ada ayam. Semua orang ada tempat apalah dia punya scoop dia tu. Kemudian tu ada yang bela ayam, dia letakkan ayam tu bawah rumah, dia pagar rumah tu kan. Zaman dulu rumah ada tiang kan, bawah tu dia pagar lah. Dan ada yang dekat tanah-tanah lapang dia buat macam pagar kan. Bela ayam, semua orang bela ayam dalam kawasan rumah kan. Lepas tu tak macam mana katnya bila ayah saya jumpa orang kampung kan. Jumpa orang kampung, dia bertanya tau. Ada dengar sesiapa tak ada bela ayam kat atas bukit sana tu? Pastilah dia orang tak mengaku kan. Sebab dia kata tak ada dengar ni siapa pula yang bela ayam kat atas bukit tu kan. Jadi semua orang kampung yang ayah saya jumpa, semua cakap benda yang sama lah. Tak ada siapa, tak ada kerja pula kata orang nak naik atas bukit tu. Nak bela ayam tu, nak bagi makan, lepas tu turun ke bawah balik kan. Jauh tu kan sebenarnya. Jadi memang kenakalan saya lah masa kecil tu. Saya mengayau macam tu kan. Untuk pengetahuan para penonton semualah, saya nak cerita sikit lah. Saya pun tak tahu macam mana tahu masa kecil ni. Saya kerap sangat jumpa benda-benda macam ni. Ya? Tapi soalnya di sini, episod kali ni, saya tak kata cerita pasal hantu ke pasal apa. Agak-agaknya siapa yang punya ayam tu? Orang kampung dah mengaku tak ada. Tak ada siapa pun orang kampung yang mengaku dia punya. Dan keliling penempatan rumah kami tu, masa tu zaman dulu kan, tahun 60-an tu, keliling penempatan tu tak ada tau. Tak ada rumah-rumah lain, kampung-kampung lain tak ada. Kan? Jadi macam mana ya, siapa yang punya ayam tu? Adakah yang punya ayam tu duduk atas bukit tu atau membela ayam-ayam tu ke? Dan untuk yang pengetahuan saya lah kan, sampai hari ni, kalau dulu mungkin saya budak kan, tapi sekarang hari ni kepengetahuan saya, kawasan kami tu bukan kawasan orang asli. Maksudnya atas bukit tu kata orang tu very unlikely lah, bukannya sangat tidak boleh dipercayai lah ada orang asli kawasan tu atas bukit tu. Tak ada, memang tak ada kan. Jadi soalannya masih sama lagi lah, saya bertanya kan, siapa agaknya yang membela itu binatang-binatang tu. Dan saya kebetulan saya ternampak, saya boleh duduk tengok ayam-ayam tu kat situ kan. Tapi jauh di atas bukit sana, dikelilingi pokok-pokok dengan apa tu, semak-semak samun situ. Saja nakal saya sampai ke situ. Tak tahulah apa yang Allah dah sediakan untuk kita di masa akan datang lah kan. Tapi itulah dia kan. Allahu Akbar, saya selamat. Kalau tak dimakan di rimau ke, dibeli di ular ke, makan di ular ke sana kan, kita tak tahu. Tapi itu satu pengalaman yang sangat unik pada saya hingga ke hari ini. Saya masih ingat lah. Itu salah satu daripada misteri yang saya jumpa lah kan. Pada anda semua mungkin bukan misteri lah, tapi pada saya budak kecil masa tu, memang hingga hari ini saya tak dapat berfikir siapa yang punya kawasan situ. Saya tak nak lah fikir yang bukan-bukan kan. Tapi biarlah, itu benda dah terjadi. Okey, untuk sama-sama maklumat untuk kita lah ya. Tempat ni sekarang di Seremban dinamakan Tasik Jaya ya. Macam-macam kedai je, kedai 2 tingkat semua, ada KFC semua kat situ. Inilah sebenarnya tempat yang saya pergi gitu atas bukit tu kan. Sekarang ni dah ada
ni kedai-kedai berniaga lah, orang berniaga kat sini, ada kedai furniture dan ada banyak rumah-rumah kat sini sekarang ni. Rumah-rumah link, dua tingkat lah, double story link. Banyak. Inilah kawasan semua yang saya naik ke atas dulu, dan di bawah tu lah kampungnya. Kampung tempat kami tinggal dulu, di bawah Tasik Jaya ni sekarang ni. Orang lama lah yang ada di sekitar kawasan ni tahulah maksud saya, ya. InsyaAllah kita jumpa lagi di lain waktu. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.